Ada soalan, apakah perbezaan salaf Wahabi dan Ahli Sunnah pada hadis jariyah? Beza mana orang Ahli Sunnah dengan Wahabi tentang hadis jariyah? Dia panjang juga bicara. Ya supalah hak mana-mana pun. Jadi orang Wahabi sebenarnya semua tajuk ia ajak klik kepada pahal sendiri, klik ke asal. Mana tak boleh pakai hak ulama duk bicara lepas dah, kita kena mari bicara semula, kena kira semula semua. Itu Wahabi. Cara hak ulama duk royak semaya, baca Fatihah wajib tak wajib bismillah, kita kira semula. Klik kira semula. Klik ke humi semula. Mana hadis weh hak kata Nabi baca bismillah, mana hadis weh Nabi baca Fatihah, mana hadis weh Nabi baca wa bihamdiha. Ya nak klik semula habis. Nak klik semula habis. Tak kira hak mana-mana pun. Kalau bicara nak klik semula, kita tu nak klik semula. Bicara baik-baik semula. Tapi tak juga. Bila kita bicara nak klik semula, ya kata pula, mana hak salah kata? Lah, nak kau salah pula dah. Salah tak salah pun bila kita nak bicara klik semula, tak usah kira salah lah kita bicara. Bicara cara ilmu betul-betul. Kalau kira salah, orang ni ada, orang ni ada, orang ni tak ada, tak sudah juga. Sebab tu nisbah dengan kita, orang jahil-jahil supaya kita ni, kita ambil kesimpulan sudah belakang dah. Ulama sudah buat kesimpulan. Masuk ke semua dah. Ilmu ni masuk habis dah. Tak kena bicara semula dah. Kita mengaji nak tahu hak ulama bicara tu lagu mana. Hak dia ambil hak serut masuk dah lagu mana. Sebab tu Muhammad Alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, seorang daripada ulama ahli sunnah daripada keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait daripada keturunan Sayyidina Husain, yang mati di masa belakang-belakang ni ya, baru-baru, yang kerajaan Saudi hamba dia terbit alih duduk di Mekah sebentar, mari duduk lari duduk di Indonesia. Duduk tak lama, Saudi panggil klik, boleh klik duduk sana. Jadi boleh duduk di kawasan dia, tak boleh nak berdakwah luar kawasan dia. Orang-orang Indonesia yang pergi mengaji di kawasan, sebab ada kawasan kit pondok tu ya, dia tak boleh nak pergi ceramah, nak pergi mengajar kit luar, tak boleh. Dia kata apa hak ulama sudah hukum di dalam hadis, hak mana ulama kata sahih kita kata sahih, hak ulama kata dhaif kita kata dhaif. Kita tak payah nak bicara semula dah. Hak tu masuk dah. Hak Abu Daud kata sahih sahih, hak Abu Daud kata dhaif dhaif. Imam Tirmizi kata sahih sahih, Imam Tirmizi kata dhaif dhaif. Sebab orang tu cukup dah, habis dah. Kira seumur dah. Nak boleh kata sahih dhaif tu cukup. Pak kita kalau bicara pun tu banyak tu jugalah. Kalau masuk pun dia nak pergi kanan. Kalau kita nak tengok hadis sendiri, dia tak lepas daripada pak mazhab tu juga. Tu baik dah lepas mazhab. Kalau kita pergi, kalau mari baca hadis, ada keliling dalam pak mazhab tu, nak kita alih dah. Lepas tu kita nak hak mana ialah. Kalau kaca bicara pun, kaca kira-kira hadis, tu baik situ. Semua ada hadis, ada Quran belakang. Sebab itulah demo taksir ke mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak ada hadis. Kau sebab mana? Situ. Kalau kata sebab tak ada hadis, tak betul. Dalam mazhab Syafi'i ada hadis belakang, ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Dia qiyas pun hadis dia panggil. Qiyas masuklah hadis, masuk di dalam Quran. Sebab ia tak boleh qiyas kalau tak qiyas dengan Quran dan hadis. Tak keluar daripada Quran dan hadis. Hak mazhab Syafi'i tak ada keluar. Bahkan Imam Baihaqi hipung di dalam kitab dia As-Sunan Al-Kubra tu.
Tu hadis-hadis sangkut paut dengan mazhab Syafi'i ada semua dalam tu. Setiap tajuk boleh habis-habis dekat dengan 100%. Hukum dalam mazhab Syafi'i ada hadis ke semua. Ada. Begitu juga hadis jariyah. Hak ni hak sungguh pun ala ni amo duk tunggu masa. Mula ada seorang doktor daripada Wahabi itu dia tar dalam Facebook dia, kebetulan amo kita buka gitu. Kita buka tengok duk buka Facebook, mari hak dia. Dia tar kata demo hak do tak terima hadis jariyah tu, dia kata. Mari kita bahas, mari kita bincang, dia kata. Amo pun tulis jawab situ lah. Mari kita bincang dua. Amo pun jawab itu selalu. Jawab gitu. Lepas tu ada orang duk hubung lah ni. Kata apa ni sudah sanggup. Lepas tu kita mari bincang, mari bahas antara dua hal lah ni, tengah-tengah duk lekat gula ni tu. Cuma duk cari setik. Nak guna setik lumpini ke, nak guna setik mana. Duk cari setik, lepas tu nak letak wanti, nak letak tarikh hari ni. Nak bincang tajuk hadis jariyah. Bincang tajuk hadis jariyah. Lepas tu nak panggil dia, nak bincang depan ni, nak pakai stick mana. Kita nak belakang ikutlah stick mana-mana pun. Pengkat mana pun kita tak apa, boleh belakang. Tak ada nak bersyarat ke apa dak. Nak berjadi lah. Nak berjadi. Nak bincang hadis jariyah lah. InsyaAllah ta'ala. Nanti tunggu ni lah. Nanti jawab lepas pada ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.